Tes 1 2 3 1 2 3. Okey ke tu? Okey ke tu suaranya? Okey ke tu? Okey ke? Kalau okey sila komen okey di ruang komen Okey Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, selamat kembali for the long time no see Kita kembali live setelah 2 tahun kita tak live dan akhirnya penghujung tahun 2025 kita kembali live hari ni. Minta maaf kaku sikit So, siapa ada ni kita ada MA, ada Mekya, ada Abdul Fattah, ada okeylah, ada Sani. Hoi. Setelah sekian lama saya tak live, akhirnya ramai juga yang tengok minta maaf setelah 2 tahun tak live, jadi malu sikit lah So, tanpa buang masa hari ni kita nak buat apa? Hari ni kita akan main game yang bernama AM Part-Time Worker. So, kenapa saya main game ni? Sebab saya dah lama sangat duduk kat rumah je. Jadi, saya bosan, saya nak cari duit, saya nak jadi kerja part-time. So, kalau korang nak tengok perjalanan saya untuk menjadi seorang part-timer, ayo kita tengok. Malu siap. Ayo. Dengar tak suara game? Suara game dengar ke? Kalau tak dengar kita kuatkan. Dengar ke? Kalau dengar sila komen dengar guys. Sahabat-sahabat sekalian, kalau rasa dengar tu boleh komen dengar Dengar ke suara game? Oh, dengar baik Syah MA. MA memang the real MA Siapa MA ni Siapa MA ni Kita kuat sikit lah So guys, ayo sahabat-sahabat sekalian, kita pergi untuk kerja guys. Jom kerja guys. My name is Ipaksu. Siapa ni? Nama aku Ipaksu ke? Tak nak lah. Nama Rain Rain. I'm just an ordinary civilian. Jadi maksudnya saya dah lama sangat tak bekerja. So, semenjak 2 menjak ni saya akan pindah ke satu bandar yang bernama Ichigeki. Ichigeki kat mana guys? Kat Jerman ke? Batu Pahat. Saya mendengar kat sini ada tempat yang tak selamat. Serius tak selamat. Dan banyak benda yang berlaku serius berlaku. So, hari ni hari pertama saya bekerja sebagai part time. So, saya kena pergi sekarang. Saya tak boleh lambat. Betul. Sekarang dah pukul 8.30. Saya patutnya masuk pukul 9. So, jom guys. Tempat yang saya kerja ni dekat bawah jambatan. Jambatan ke? Diorang tahu kat mana Jambatan Sorry Inggeris memang slow sikit. Malu ya. Malu. So, jom. Uish. Bapak scary siap. Scary yuk. W. Jalan ke depan. A, belok ke kiri. S, mengundur. D, ke kanan. Lari, shift. Apaan gigil Sorry sebab dah lama sangat tak live ni, jadi saya gigil. Minta maaf So, kita cuba. Boleh lari. Boleh lari. So, saya rasa, tapi scary siap. Ni dah macam game seram dah ni. Tapi lagu tak seram Lagu tak seram. Yes, lagu tak seram. So, kita nak pergi kerja sebab dah lambat ni. Saya masuk patutnya pukul 9 ni. Ada orang Ada orang. Lama. Apa ni? Inilah sebab kenapa orang muda zaman sekarang. Ya, kenapa pakcik? Damn it, shut. Betul lah.
Betul apa yang pakcik dia cakap. Patutlah zaman sekarang ni kau tengok ni. Belum cakap habis, belum tak habis cakap lagi dah dia kata suruh diam. What? Tengok sikit muka. Itu muka ke? Berus dawai tu. Kau? Memang tak boleh tutup mulut ke? Memang kena cakap gini ke? Ha? Memang kena cakap gini Memang tak boleh tutup mulut? Buang masa. Apa hal? Bang? Bang? Okey ke tu bang? Bang? Kalau nak sujud pergi kat surau lah woi. Kat masjid kan. Ini bukan tempat sujud lah woi. Betul ke arah kiblat dia ni? Hei! Woi, 100 view. Woi, kau serius ah. 130 view woi. Serius ah 132 view. Woi. Ini saya first time live tau. First time live lah. First time live. Serius ah dah 130 view. 140. Guys, dah lala masuk ni tak nak tap-tap ke guys. Dapat 10k like okey ke? 10k boleh ke? 10k boleh ke? 10k boleh ke guys? Dah lala ramai ni nak 140 kau tengok. 140 tu. Why? Ini saya first time live tau. What? Serius lah korang. Oi. Dah dari tadi ke? Aduh, saya punya ni lag. Dah lah pakai. Serius lah dah lah pakai. Ya, kau tipu aku ke? Aku tengok kat sini 780 je. Serius lah dah 7. Dah lah pakai. Oh. Dan Mamat ni memang sampai kiamat lah sujud dia. Aku dah lambat lah kerja oi. Dah lambat kerja. Dah lambat. Serius stop dah lambat ni. Boleh beritahu tak dah berapa kes lah? Request backflip. Menyanya kau. Kau menyanya lah. Backflip lah apalah. Baik kau bagi aku gift train ke, topi like, tu lagi bagus. Daripada kau minta macam-macam, baik kau bagi aku gift. Ini rambut jadi apa? Ini rambut ke sarang burung weh? Why? Don't train. Oh baik cari. Handsome boy Ezri. Baik Dori. Satu rose. Itu bukan train, itu rose. Itu Rose, lain kali belajar lah betul-betul. Dah lah, aku dah lambat pergi kerja lah, oi. Nah, jom guys. Jom guys, kita kena pergi Apa yang pelik sangat tempat ni Tadi tahu. Yang penting saya dah lambat nak pergi kerja. Jom guys, pergi kerja guys. Ya apa ni bang? Tak tahu hari. Tak tahu lagi apa ni. Dia kalau kau bagi aku gift train kan, baru aku tahu game ni game apa ni. Ya. Ini adalah merupakan store kedai pertama untuk saya kerja part time
So saya pergi dan katakan hello kepada manager first. Alamak, ada manager lah. Sahabat-sahabat sekalian, serius ke ada manager? Serius guys. Lagi 2k guys. Guys, nak dekat 2k tu. Sikit. Wah. Dah 2k. Hai. Dah 2k Gigil ke? Azrin, ya saya. Ya saya. Kenapa tu? Dah 2 ke like backflip. Kau dah tadi backflip. Baik kau bagi aku gift tray lah. Hey. Sorry gigil. Gigil. Ni serius stop ni. Ni betul punya cakap ni. Gigil ni. Nak cakap pun gigil lah ni. Lama tak jumpa ni. Sekarang buat apa ni Dah lah sama, lama tak jumpa ni. Rindu ni. Tak nak lepak minum stable. Hai, dah lambat woi. Aku dah pergi kerja dah pukul 9 ni. Hai, ajak borak pula siang ni weh. Hai. Alamak. Dah canggih lah, gila. Halo, ada orang tak? Alamak. Saya manager. Saya melihat awak untuk bekerja di sini. Saya lah orang yang nak bekerja. Nama saya Rain. Salam kenal manager saya akan buat yang terbaik manager Saya akan cuba buat yang terbaik dan terbaik sekali. No customer here. So kamu boleh tengok dalam sebelum kamu bekerja. Okey, boleh. Sebelum kamu sedia, kamu kena ambil position. Okey, boleh. Dah macam main bola pula, kena ambil position ni Wow. Kat luar macam tempat lorong, kat dalam macam kondo guys. Sahabat-sahabat sekalian. Okey. Ni shampoo. Okey, ada minyak rambut, ada mask, zaman bila pakai mask. Ada benda ni, lotion dia. Lotion. Ni apa ni? Lama ada printer apa? Betul-betul canggih lah kedai ni guys. 5k boleh kan? 5k boleh tak 5k? Nak dekat 5k pun 5k. Sikit 5k. Boleh 5k. Untuk for the first time ever pada tahun 2005. Alamak. Ada surat khabar. Sampai bila surat khabar? Siapa yang nak baca surat khabar? Zaman sekarang kat internet lah, kat handphone lah. Apa? Teruskan di buku apa? Ni apa buku? Ini bukan buku masa depan ni. Ini buku apa ni? Tak boleh. Banyak dosa. Okey, ni buku. Jangan rekod. Biasa kan, kalau kat Malaysia orang akan letak papan tanda tu jangan merokok. Tapi kat Jepun dia kata jangan ambil gambar. Memang the real Jepun payah pula jual le. Macam-macam juga kedai. Ada patung guys. Ini bahaya ni guys. Kalau ada patung guys, kok ada sembah berhala sekejap lagi itu yang bahaya. Tengok, ada mesin ATM. Betul-betul canggih kedai ni Baru habis praktikalin. Ya ke? Baik baru habis praktikal. Ada kerja kosong tak? Tak tahu lah, tanya manager. Ada dia. Kalau kau bagi aku gift tray ni, aku rasa ada kerja kosong. Jangan risau. Ada punya. Ada. Mak tu jangan makan Rin. Macam ni ke makan? Aduh, sorry first time gigil. Okey, kat sini ada tempat peti sejuk. Kita simpan makanan-makanan mi segera. Tapi ni tak bagus lah guys. Ni tak bagus ni.
Ni boleh merosakkan badan buat kalau makan selalu ni. Kau boleh jangan amalkan Ni yogurt pun ada. Yogurt. Banyak ni makan segera ke. Tak bagus lah. Makanan segera ni. Tak bagus. Apa tadi tu? Apa tadi? Apa telah jadi tadi tu? Oh, ni tempat apa ni? Mungkin ni kalau kosong ni mungkin tempat isi barang, tak pun tempat ruang solat, tak silap saya lah Kalau betul lah Kau ni pintu, kau terkejut je. Hilanglah kemacuan. Apa? So, sorry manager. Alamak, sorry manager Sorry lambat biasa lah. First time kerja manager Minta maaf terima kasih Haris Zahid 27 Metarus. Dengar tak bunyi lonceng? Dengar tak bunyi lonceng? Terima kasih Tengok Haris Zahid lagi better daripada Ri Iskandar yang kedekut tak hidung masin, tak nak bagi gift train. Sis. Sambung kerja. Thank you for your hard work. Terima kasih Nina. Malu lah Nina. Manager. Ni apa hal ni? Selamat malam. Terima kasih for your hard work. Terima kasih atas kerja Alright, I leave you the gate. Jangan tinggal manager. Kenapa dah tinggal seorang dah lah malam-malam. Dah lah first time kerja part time. Lain kali ajar lah dulu sebelum nak tinggalkan. Aduh, nak kena Actually sebenarnya saya ada benda penting. Jadi jaga diri. Kau banyak alasan. Kau sebenarnya nak tidur kan? Kau nak tidur kan sebenarnya? Acah banyak alasan. Cheers. Saya minta maaf, tapi awak ada perlu jaga. Aku tahu lah kau pergi belah lah. Kau tak layak jadi manager. Patutnya aku yang jadi manager, kau tahu tak? Itu rambut ke mop? Saya akan pergi. Apa siap? Benda borak apa siap? Jangan risau. Kerja simple. Saya akan bagi instruction dalam handphone. So semua dipundahkan. Okey. Boleh. Lepas tu please tolong jaga semua benda. Aku tahu lah kau tak payah ajar aku lah. Aku bukan budak kecil nak kena jaga. Kau tahu tak? Engkau tu manager, kau pergi balik lah. Banyak. So jadi kita kena ni lah. Kita seorang-seorang lah jaga kedai. Serius lah. Malam Kena 2 orang ke? Aduh. Serius lah seorang-seorang Takut siap aku ada rokok Serius lah ada rokok. Boleh cakap ke? Tak kena ban kalau cakap benda tu. Kena jaga-jaga kan. Kena ban ni lah. Streamer banyak cakap. Kau diam lah kau. Ada orang call. Tu. Halo, kamu dengar saya? Ya. Saya dengar. First, hold the item scanner in your hand. Bila customer datang, guna scan. Senang kan? Senang je. Kau tak payah ajar aku lah. 1. No. Macam tu. Kalau scan kena macam tu Tu macam nak ketumbuk je. Guys, sahabat-sahabat sekalian. Sikit lagi nak 5,000 tu. Sikit lagi nak 5,000 tu. Boleh ke 5,000 like.
Oh, ambil macam nak gaduh ambil ke. Ai, ambil sikit. Datang yang banyak. Serius. Kau ni kau hajar pula. Aku ni dah lah first day kerja. Kau jangan macam-macam kau. Ha? Itu muka ke? Dah bawa jangan. Sorry ah. First time kerja Oh, macam tu Macam tu Oi, banyak makan Wah, kau ni nak dry. Tengok sikit rambut. Okey. Ngam. Sekarang ni saya dah boleh jadi cashier lah. Sebab benda senang kan. You are doing well. Tahulah. Orang tahu lah. Working the cash register at the store good renting. Okay. Faham. Mass talking. Borak apa? Okay, faham. Apa ni? Attack. Oh. Oi, ni sedap ni. Bang. Abang nak jadi orang pertama ke yang nak kena ketuk? Nak jadi. Kau ni kau tahu tak? Orang datang sini bukan naik mengisap. Orang datang sini. Alamak. Kau ni. Ingat ni kena bapak kau punya ke, ha? Dengan rambut. Kau fikir rambut putih tu suci ya? Kau fikir rambut putih tu suci? Ish. Kau main cakap buat. Sudahlah. Sudah aku malas dengar kau cakap lah. Biar aku kerja. Kau tu duduk rumah je. Aduh, banyak cakap. Borak dulu je. Tak boleh bahasa Melayu ke? Boleh Store scan Ni apa ni? What? Oi, dah macam ni lah. Dah macam-macam lah. Are you trying to pick a fight? Tak ada lah. Tak ada bang. Gurau bang. I'm part-time worker. Silap orang lah mau lawan. Habis dah. Macam tu je. Bayar mahal macam tu je. Scan kepala dia, Rin. Kau baik cakap lah aku dari tadi. Bagi aku give strength lu bawa aku scan kepala dia. Boleh tak, Ri? Boleh tak? Main teman aku kat Petron. Tak nak. Dah ada like. Oh, ya. Ui. Baru pertama kali live dah dapat 5,000 like. Kau serius baru pertama kali like di tahun 2025 dah dapat live. Dah dapat 5,000 like. Kau serius Ni bawa semangat Ni bawa semangat. Jom kita sambung. Ayo. Betul. Baik terima kasih MA terima kasih MA sebab support terima kasih. Ni nak buat apa pula ni? Oh, hari kedua ke? Hari kedua jadi cashier.
Okey, ada mangsa yang pertama. Dengan memakai pakai apa tu? Oh, baju, ingat singlet je. Okey, kita dah ada customer orang pertama guys. Sahabat-sahabat sekalian, ayo. First day kerja. Semangat, semangat. Woo! Apa macam rambut sama tu? Rambut sama tu. Rambut sama. I am part-time worker. Alamak. Alamak. Salah orang. Sorry. Sengaja. Ya bang, nak udah bang. Oi, banyaknya barang. Oi. Siapa yang lari ni? Hey, ini bukan taman permainan lah kau. I am part-time worker. Bukan Oh, salah orang Sorry lah, sengaja. Oi, banyaknya. Oi, banyak. Apa yang tak kena ni? Apa yang dia cari ke tolak ni? Oi, apa hal ni? Oi. Apa tak boleh gerak ni? Kena sabotaj je. Okey. Ngam. Okey. Masuk. Siapa ni? Siapa yang buat hal ni? Siapa yang buat hal ni? Ni nak kena ni. Sabar yap. Tak kena pula. Aish. Banyak makan. Banyak yang makan. Siapa yang buat hal ni? Siapa buat hal ni? Ada orang buat hal ke? Tengok sikit. Mana ada orang buat hal tu? Oi. Ya bang. Jangan bang. First day kerja bang. Jangan First day kerja ni bang. Okay, ngam. Siapa Doni ke? Kau Kau muka macam penyamun. Ada orang ke? Sekejap. Sabar jap. Macam ada orang buat hal lah. Siapa tu? Dalam ni Tak ada. Siapa yang buat hal tu? Ada kat belakang tu buat hal. Serius lah. Belakang mana tu? Yang mana satu? Mana yang mana? Mana duk? Mana? Sudahlah. Apa weh? Ingat game sabotaj rupanya ni. Sabar jangan marah Sekian lah betul-betul. Jap. Belakang kedai. Serius lah belakang kedai. Mana siap? Mana? Yang botak ni Kau bukan? Belakang kedai. Mana belakang kedai? Kau tipu Mana ada belakang kedai? Janganlah marah, Fik. Jangan marah. First day kerja kan. Jangan marah. Kau ni nak berkelah, pergilah tempat yang sepatutnya. Ini bukan tempat kelah lah. Hei, kau ni dah lah first day kerja. Sabar. Minta maaf. Okey bang. Lagi bang. Okey. Air. Yogurt. Okey, siap. Kalau ni tak ada apa-apa kan? Dia kalau tidur tak ada benda kan? Sorry lah Afiq. Jangan marah Afiq. Aduh, jangan marah Afiq. Muka macam Ezri je. Ambil kau. Banyak cakap. Ini Ezri lah ni main cakap ni. Jangan. Ni apa lagi dia kena tolak ni? Sabar bang. First day kerja bang. Jangan marah bang. Okey. Stick. Yogurt. Okey, siap.
Mana boleh baca buku kalau tak bayar? Manis ya. Kau ni banyak betul lah. Ni siapa pula ni? Anik! Anik! Si Anik ni. Kenapa si Anik ni? Jet. Sedap kau tidur ya. Sedap kau tidur ya. Mendekung kau tak? Jangan sikit. Liam JJ. Aduh. Apa hal ni? Woi. Apa hal ni? Okay. Aduh, dah keluar. I am part-time worker. Ingat ni kedai your father ke? Ingat ni kedai your father ke? Sabar. Weh, muka macam Azamah lah. Sabar Apa lagi ni? Ya Allah, siapa punca ni? Stresnya. Stresnya. Okay bang, cepat bang. Okey. Berdoa Okey, 1, 2, 3. Okey, siap bang. Siap. Jaga nak udah. Okey. Nugget. Maggi. Aiskrim. Potato. Okey, siap. Ada orang buat hal lagi ke? Guys, ada orang buat hal lagi ke? Siapa buat hal tu Lotion. Sotong tepuk. Siapa yang buat hal lagi ni? Sabar. Okey, bla. Siapa yang buat hal ni? Macam mana nak ni vision? Lupalah cara nak vision macam mana. Macam ada Ya ke? Pick. Sabar. Bawa bertenang. No. Sabar. Bawa bertenang. Siapa yang buat hal ni? Kau rupanya. Lah. Ingat ni band your father ke? Pergilah kau. Ini bukan band your father lah. Sorry naik lori lah. Jom. Okay bang, sorry bang. Baju gini bang. Apa JB style ke bang? JB style ke? Sekian betul. Apa benda yang bunyi bising ni Woi! Ini Star Wars yang mana pula ni? Kat sini tak ada buat free show lah. I am part-time worker. Come out. Sabarlah akak ni marah sangat nak buat. Saya baru hari kedua bekerja. Sabarlah, tak ada Iman ke? Iman tak ada Iman. Malah tak ada Iman, tak pakai tudung. Sorry bang. Tak nampak ke besi ni bang? Banyak cakap lah kau. Kau belah lah. Kau dengan seluar askar kau, baik kau belah lah. Serabut Serabut tu. Apa lagi I'm part-time worker. Ni kau tak pernah serik-serik ke ni? Kau ambil kau. Tak serik-serik saya ni. Ni siapa lagi buat hal ni Sekejap, tengok sekejap. Sabar sekejap. Aduh. Apa lagi, cok? Apa lagi? Sorry biasa first time. Diam kau. Apa benda dia borak ni apa? Apa lagi? Ada lagi ke? Asyik kena tolak ini. Makan banyak sikit. Kus keding dah aku tengok. Ini scam betul-betul lah. Rain abang tak pandai scan. Suka hati lah. Jangan pukul dia si Mabar Jorin. Ini bukan game ML, Mat. Semamat ingat Mabar ke, Mat? Ni apa tu? Kena tolak ini. Pakcik, ada orang belah saka, pakcik. Kau ada orang belah saka. Siapa? Ya Allah, ni apa benda ni? Sorry bang. Sorry bang. Sekejap.
Wah, tangan dia. Tak nak. Bapak besar. Ya Allah, kenapa tak boleh pukul oh? Oh, boleh lah. Part-time worker. Kau ingat kau besar aku takut ke? Ha? Selain yang besar, apa yang besar lagi ha? Kau jawab sekarang aku. Jawab. Selain yang besar, apa yang lagi besar ha? I'm Hey. part-time worker. Sabarlah, tak ada iman ke? Hai, baru hari pertama kerja dah marah. Sabarlah, tak cik sabarlah, tak ada iman tu. Memang tak ada iman, tak bagi tudung. Dah belah lah. Tak, Anik. Ini bukan kedai kau lah, Nick. Si Anik ni. Kat sini tak ada haiwan peliharaan Ha? Kau belah. Tak boleh bunuh, tak boleh pukul le. Sap. Kau ni memang. Apa masalah? Kau sabar jap. Ambil kau. Banyak gaya. Bayar. Bayar. Stresnya. Stresnya jadi kerja. Kau ni I'm part-time worker. bukan tempat tidur lah. Kalau nak tidur pergi homestay sana. Apa lagi? I'm part-time worker. I am Sejak bila worker. Sejak bila kau dah bayar? Tak padan dengan wanita. Kau ni tak selesai lagi Tak selesai lagi Tak selesai lagi. Part-time worker. Ni apa ni weh? I am part-time worker. Stresnya guys. Stresnya. Saya manager. Kenapa tu manager But if you don't like that fight. Saya tak cakap saya tak suka. Saya sukalah kerja ni. Saya suka sangat-sangat. You can just beat them up. Take care of yourself. By the way, I'm going on a business trip. Kau ni madah tak habis business trip ke. Baik kau tolong aku jaga kedai ni I'm counting on you part time. Haha. I'm part-time worker. Macam tu je. Bayar punya mahal macam tu je. Habis dah. Awal lagi. Habis dah. Macam tu je. Serius lah. Macam tu je. By the way, terima kasih yang bagi gift tu. Terima kasih. Semoga murah rezeki Belanja sikit. Terima kasih atas giftnya. Weh, serabut saya kerja macam ni. Tak naklah kerja. Tak nak. Tak apalah. Ni orang kata nak ke tak nak kena kerja juga. Sebab macam mana kalau nak dapatkan duit kalau tak kerja, betul tak? So kita kena kerja juga. Nak ke tak nak kita memang kena kerja juga. Malas lah kerja macam ni. Serabut. Bukan sekadar serambut je. Tengok. Dimulakan dengan hari yang indah. At the same time. Itulah tu. So dah datanglah bala-bala ni semua. Datanglah bala-bala ni. Semak
Dengan rambut dia. Serabut lah kerja ni. Serabut. Tahu tak serabut? Sabar. Ada benda yang menyakitkan mata lah. I'm part-time worker. Engkau ni banyak gaya lah. Pergi. Oh, sorry bang. Baik bang. Okey bang. Air kokot lah bang. Tak bagus lah air ni bang. Tak bagus. Patutlah benda kurus. Tak jaga. Buat apa kat sini? I am part-time worker. Aduh, salah orang lagi. Aduh. Sabar kak. First time kerja kak Okay, lotion. Ini apalah lagi ni ya. Sabar jap. Sabar jap Sabar bang. Kau ni, ini bukan pusat sedekah lah. Ini aku nak niaga lah. Kau suka hati kau makan je. Tak pada dengan. Itulah. Sabar. Astaghfirullahalazim, apa lagi? Okay, sorry bang, sabar muka macam Brock Lesnar. Sabar. Okay. Okay, sikit lagi. Okay, siap bang. Okay, seterusnya next. Wah, banyak lagi mana? Sabar bang. Oh, ada sakit ke bang? Ni bunyi apa ni World War ke? Ini bukan hari raya lah aku nak buat benda tu. Ini bukan hari raya lah Dengan rambut hijau ingat smart tu. Serabutnya. Okay, lotion. Okay. Yogurt. Air. Okay, siap bang. Next. Apa kau beli? Okay. Makan ikan. Jam Okay, lotion. Lotion lagi. Ubat kesihatan. Okay, siap. Sandwich. Pasta. Okay, siap. Siapa lagi yang buat hal ni Bapak kau Apa Nah ni kau perangai macam ni. Okey bang, minta maaf tadi bang, minta maaf bang. Sorry bang. Aduh, jatuh bang. Marah ke bang? Sabarlah bang. Sabarlah, tak ada iman ke? Sabar bang. Biasa bang. Saya bawa kerja bang. Palau. Okey, siap. Siapalah lagi yang buat hal ni? Banyak Sabar. Duit dulu. Duit first. Masalah tu nombor 2. Duit yang first. Okey, siap bang. Abang Aduh. Jangan dipecah lah Ini bukan kedai your father lah Kau nanti tidur pula kat sini Tak pada dengan tua. Kau pergi mengemis. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah. Kau makan kau banyak Kejap 1 minit.
Minta maaf minta maaf Okey, semua clear. minta maaf ada masalah teknikal lah tadi Okey. Hai, apa ni? Okey, sambung. Hai, sorry, minta maaf Minta maaf. Ni apa benda ni ping ya? Macam ni ke? Hai. Sorry kak. Hai, sorry kak. Jangan. Ni apa ni? Sorry kak Okey. Hai, apa? Hai, tekan je. Okey, siap. Aduh, hai. Kau ni nak buat kelakar. Masalahnya kau tak kelakar tau. Ha? Sekarang ni kau tak kelakar. Kau pergi turun, bos. I'm part-time worker. Bukan dia serius lah. Bukan dia. Hei. Okey, kong. Okey, siap. Jangan. Siapa yang buat hal ni? Ha? Ada orang membuat kebakaran ke? Lain macam main tempat ni. Ke ada orang letak benda-benda barang terlarang kat dalam ni ha? Kau tengok tu, kenapa tolak tu? Kenapa Kau nak training, pergilah tempat yang sebetulnya, bukan sini lah. I am Hai, part-time tak pandai dengan wanita. Betul kan? Tak pandai dengan wanita, betul lah tu. Tengok. Hai, serabutnya. Sorry bang. Minta maaf. Baru kerja bang. Tak masalah Okey. Lagi. Okey, siap bang. Siap. Okey. Pasal ni kita ni apalah lagi ni. Gini bang, gini. Okey, lotion. Okey, siap bang. Ya, sabar. Apa benda lagi masalah Tandas ni ke? Bukan. Oi! Tak pandang dengan orang tua, kau pergi mana? I'm part-time worker. Pergi masjid lah. Di usia-usia tua ni kau pergi masjid lah lebih bagus. Minta maaf. Masalah teknikal kak. Biasalah kak. Masalah teknikal kak. Sorry Okey, siap. Okey, siap. Siapa lagi? Kau buat tu ada budak-budak tengok lah. Ada budak-budak tengok lah. Tak malu ke? Dapat dengan tua. Harap itu tua tapi otak cekek. Apa lagi? First time kerja. Terima kasih Nick Oi. Terima kasih Nick atas giftnya Nick Mr. Akri, terima kasih atas giftnya Mr. Akri. Kau tahu tak Nick, kau lagi better daripada si Ezri tu. Terima kasih Nick atas giftnya. Terima kasih. Okey. Siap. Ya. Ni apa punya air ni? I am part-time worker. Your father. Sabar. Ni apa tak suara? Aduh, dah ada sebab berhala pula. Belakang. I'm part-time worker. Ini tanah aku lah. Ini tanah warisan kau tahu tak? Suka hati. Stres. I'm part-time worker.
Alah. Kan aku dah cakap. Kalau kau nak pergi camping, pergi tempat sepatutnya. Ini tanah aku lah. Hey, your father lah, your father. Mana seorang lagi? Kau. I am part-time worker. Sabut. Astagfirullahaladzim. Kan aku dah cakap no smoking. Kau batak betul lah. Batak betul lah kau ni. Tak padan dengan rambut. Hey. I am part-time worker. Apa lagi? Ni pun lagi lah seorang ni. I'm part-time worker. Kau ni tak padan dengan tua lah. Tak padan dengan tua. I'm part-time worker. Astagfirullahaladzim. Seorang lagi yang mencuri. Hey! I am Mencuri, part-time worker. Macam ni. Siapa lagi? I am part-time worker. Stresnya lah hidup. Astagfirullahaladzim. Kau ni aku cakap. I'm part-time worker. Boleh cakap itu depan orang ramai kau sanggup duit Serius lah kau. Sawan. Lagi orang tertekan. Tertekan. Serabut. Okey, siap. Oh, bosan. Nampak ni. Kau tak payah nak tunjuk love depan aku lah. GG. Okey. Apa lagi? Apa ni? Apa tu? Apa hal lu? Ada orang buat hal lagi ke? Wah. Apa yang wap tu? Lihat. Ni apa hal ni kejar-kejar ni? I am part-time worker. Serabut. Kau nak over. I am part-time worker. Serabutnya hidup. I'm part-time worker. Wah, kalau ada rincin ni pisang lah juga. Sorry kau. Baru kerja. Baru kerja. Serius. Betul punya cakap ni, baru kerja ni. Okey, siap. I am part-time worker. Tak padan dengan muka. Apa ni? Apa yang buat hal ni? Ada orang buat hal lagi ke? Siapa yang buat? Kenapa banyak-banyak hari ni juga dia datang sini ke? Tak nampak saya kak? Makin dekat. Ni apa benda ni? Main lari ni Jom kita main lari. Jom satu round. Jom satu round. I am part-time worker. Satu round. Apa ni? Ni apa benda ni? I'm part-time worker. Hantu your father lah. Siapa? Alamak, sorry kau. Sorry, minta maaf. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, siap. Sabar orang tua, sabar. Sekejap. Kau janganlah merosak kerajaan. Tak padan dengan baju. Itu tak apa kan? Yang main piano tak apa kan? Apa kan? Ya Allah, siapa lagi? Astagfirullah. Depan mata aku juga kau buat Depan mata aku kau buat sekarang ni. Astagfirullah. Hey.
Ai. I am Ambil kau. part-time worker. Kau bersama. Ai. Ya Allah. Makan tanah tu buat apa Ai, serabut. Sabar je. Sabar. Cuba Acik duduk kat tempat saya. Mesti Acik serabut kan. Tengok muka pun dah tahu dah. Sabar je Okey. Siap. Okey kak. Ya kak. Hai. Ya marah. Saya first time kerja. Saya baru je kerja. Baru 2 hari kerja. Dah kak mau marah. Kenapa kak mau marah ni ya? Tak ada iman ke? Cakap lebih kang. Nanti kena jadi customer pula. Ya. Bos. Sama. Ya kak. Okey. Siap. Next. Tak ada ni. Kau ni main phone pula kat sini. I'm Kau boleh main tempat part-time lain worker. ha? Kat sini juga kau nak main Patutlah bunyi bising dia tadi. Hai bang, sabar bang. Bang, rambut tak nak repair ke bang? Saya tengok pun serabut dah bang. Rambut tak nak repair. Okey. Tapi terima kasih sebab support Terima kasih Okey. Macam ada benda yang tak kena. Penguin pula. Tengok. Scan lu tengok. Apa benda ni dari tadi ni? Sabar jap. Sabar jap. Ya Allah. FBI open up. Part-time worker. Mencuri. Ya. Okey, boleh kak. No hal kak. Okey, rambut. Jangan situ. Okey, siap. Siap. Ya Allah, kau ni serabut betul lah hidup. Kau ingat kau pakai baju tu orang tak nampak. Sebenarnya kau silap. Itu kau yang tak nampak, bukan aku yang tak nampak. I am part-time worker. Aduh, serap. Ni apa? Hop. Kau hasam betul kau ni. I'm part-time worker. Main ajak main bola. I'm Tak payah ajak part-time kuat. Kau tak payah nak ajak kuat lah. Cemburu. Serabut. Suka tinggal lah. Ya. Apa? Apa ni? You man. Tak marah. Saya tak marah kat akak. Saya marah kat dia orang. Jangan marah kak. Saya tak marah kat akak pun. Sabarlah, jangan marah. Saya tak marah pun. Akak punya perangai ni macam kawan saya lah. Saya marah orang lain tapi akak yang terasa. Benda lah. Ni apa benda? Your father lah. Your father. I'm part-time worker. Serabut yang kerja. Kau tengok bersepah dah macam rumah apa dah ni. Sabar. Abang okey kalau suasana macam ni. Abang memang tak ambil tahu pasal orang Bagus lah abang. Tak ambil ni apa benda dia tadi olak ni. Sabar jap. Memang nak kena ni. Still stock ni. Memang nak kena ni. Okey. Ni sap. I'm part-time worker. Saya kena datang. Okey. Apa ni? Sorry bang. Nampak ni. Kau nampak ni. Sekarang kau nampak tak ni? Kau nampak tak? Kau jangan banyak cakap. I am part-time worker. Kau tu besar je tapi otak kecil. Kau tahu tak? Badan je besar tapi otak kecil. Okey, tak ada apa. Semuanya berjalan dengan lancar Buat masa sekarang ni semuanya berjalan dengan lancar buat masa sekarang Okey, ni apa pula ni? Jap, ni apa ni? Tadi kena tolak sabar jap. Ni apa benda ni? Dia tadi kena tolak je. Ada orang buat free show ke belakang? Ya, banyak-banyak tempat. Kau ni dah lah.
part-time Dah tua worker. pergi banyak bertaubat lah Ji. Ai, dah tua kan. Kau ni apa benda lah. Serabutnya hidup kau ni ah. Mabuk tempat lain lah. Ini bukan tempat mabuk lah. Serabut. Berapa? Alamak. Sorry bang. Sorry bang. Ai. I am part-time worker. Serabutnya lah. Depan mata aku juga kau nak buat dosa Ha? Oh, sedap Ji. Hoi, sedap lah. Nak join boleh Ji. Ha? Boleh ke join? Ni join kau. Ya Allah ni apa? Ini kau main join. Dah lama parti ni, dah lama geram ni. Hei. Apalah. Hei, sedap tak buah tu? Sedap tak? Tapi saya ada satu lagi buah yang lagi sedap sebenarnya. Tahu tak buah apa? Ni buahnya. I am part-time worker. Alamak, sorry. Minta maaf. Minta maaf Ya Allah, apa ni? Minta maaf. Sorry sayangku. Okey. Aduh, ni apa benda ni? Ya Allah. Serabutnya hidup. Serabutnya hidup. Siapa pula ni? Nak order apa? Kau ada lari mana ke? Kau jawab soalan aku sekarang. Kau ada lari mana-mana ke sekarang ni? Apa pelik berbenar yang kau ni? Ni apa pun? Rambutnya lah hidup. Apa kau? Part-time worker. Serabutnya lah hidup. Kalau macam ni punya hidup lah memang aku tak sanggup macam nak kerja hari-hari. Serabut. Betul Haji? Betul tak? Betul kan? Tisu banyak-banyak nak buat apa Ji? Boleh saya tahu tak tisu banyak-banyak nak buat apa? Something wrong lah. Apa benda ni? Apa masalahnya Apa lagi masalah tu? Apa? Aku buat apa ni? Kau ni dari tak easy pizza ni. Easy Fuzi kau pernah dengar tak? Easy Fuzi kau pernah dengar tak? Memang Fuzi. What's going on in this store? Kau tu lah yang gila. I'm part-time worker. Ni apa benda ni? Ni apa benda ni? Apa benda ni? Besarnya. Ya. Kau nak curi Aku yang kau nak beli barang ni. Kau mencuri Dah. Awal lagi. Dah. Lagi. Kau sudah banyak cakap lah kau. Bayarlah. I am part-time worker. Ya Allah. Wah. Serabutnya hidup. Part-time worker. Sabut. Ni apa benda ni? Siapa main bercun dekat sini? Ni apa benda lagi ni? What's going on in the store? Kau banyak cakap bang kau. Kau tak ada kat tempat aku sekarang. I'm part-time worker. Dia tak ada kat tempat aku, banyak gaya. Ni lagi lah. Apalah aku macam ada dengar sesuatu. Macam ada orang main sesuatu. Sorry bang. Biasa saya seorang bang. Kalau ada kawan lagi bagus bang ni. Tapi itulah. Apalah baik-baik tempat ini juga saya pilih macam ada orang lah dalam. I am
part-time worker. Sorry kak. Minta maaf lambat Okey, siap. Serabutnya hidup. Kau sini. Kau 3 ekor. I'm Sini kau. part-time worker. Double kill punya ni. Ini double kill punya. Kau lagi satu. Kau sama. I am part-time worker. I am Kau ni main. part-time worker. Serabut. Mana lagi tu? I'm part-time worker. Kat tempat lain ke kau ya? Baru rasa ada lagi. Siapa kata dah habis? Ada lagi. Kau sini kau. Apa tak boleh pukul ni? I am part-time boleh pun. worker. Allah. Ada masa benda ni. Kau lagi muka kau. Lagi muka kau. Acah sado. Hai. Well, aku tahu lah. Kau sebenarnya sengaja kan nak bagi aku kerja sini kan. Dengan rambut licin ni macam Anik ke? Apa lagi? Ya. Aku dah banyak sangat lah customer yang boleh. Aku rasa aku dah boleh masuk pertandingan sakit jiwa lah lepas ni. Serabut pula. Sudahlah kau tak payah acah lah kau sebenarnya nak ni kan. Kau sebenarnya saja kan nak menyusahkan hidup aku kan. Aduh, serabut. I'm Makan part-time tu. worker. Aduh, rosak lagi. Ini kira bad ending ke? Ini dah dikira bad ending Kalau macam ni dah dikira bad ending ke? Aduh. Macam-macam hal. Ya 1 minit. Serabut. Hidup memang serabut. Dah lah. Aku rasa dah lah sahabat-sahabat sekalian. Saya rasa ini adalah hari terakhir lah saya kerja kat sini. Saya dah tak sanggup lagi kerja. Selama saya hidup, inilah kerja yang paling teruk. Saya ingatkan ada satu lagi kerja yang teruk, tapi ini lagi teruk rupanya. So okay, tak apa. So guys, mungkin sampai di sini saja live kita hari ni. Sebab saya pun dah malas dah layan. Otak saya pun dah serabut dengan customer-customer yang ada depan mata saya sekarang ni. So kalau korang ada suggestion untuk saya main game lain, korang boleh PM tepi. Tak pun apa-apalah sekarang ni yang penting saya nak end live sekarang ni. Okay, terima kasih yang baru sekali live dah 5,000 dah dekat 6,000 serius lah. Baru first time ni. Serius saya So tu je lah Okay lah. Nak borak apa sih Okay guys, bye. Jumpa next time okay. Assalamualaikum. Tak boleh end. Apa ni?